Ini adalah dua design gold bar yang biasa tuan-puan akan nampak di public gold, iaitu kad berwarna merah dan kad berwarna biru. Dua-dua item ni adalah item gold bar, okey, dengan berat yang berbeza. Okey, contoh yang saya tunjuk ni adalah 5 gram dan ini adalah 10 gram. Tapi tuan-puan, kedua-dua design ni tuan-puan boleh miliki serendah 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. So, apakah perbezaan antara dua design kad ini? Hanyalah dari segi corak ataupun cetakan pada emas tersebut. Okey, sebagai contoh, ini adalah design Typho yang bermaksud good fortune dalam bahasa Cina. Okey, yang ini bahagian depan corak Typho dan di bahagian belakang adalah corak naga. Tuan-puan boleh nampak sijil ketulinan kad ni ada tertulis emas berketulinan 999 dan dengan berat sekali. Alright, untuk contoh yang ini adalah 10 gram. Untuk design kedua adalah design kad berwarna biru. Ini adalah design bunga emas. Okey, bunga emas ni tuan-puan, corak bahagian depan adalah berbentuk bunga, abstrak bunga, dan yang belah belakang adalah bercorak batik. Okey, so dua-dua item ini adalah berketulinan 999. Tuan-puan boleh tengok pada sijil ketulinan item ini. Okey, so tuan-puan boleh decide sendiri untuk keluarkan design yang mana satu melalui akaun Emas Gap. Okey, akaun Emas Gap adalah satu platform untuk tuan-puan menabung emas secara sikit demi sedikit ikut bajet tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh mula menabung serendah RM100. Kalau bajet besar, tuan-puan boleh menabung secara amount yang lebih besar. Sebagai tuan-puan yang nak mulakan tabung emas, tuan-puan terus isi beg biru untuk saya bantu dan bimbing tuan-puan untuk mulakan tabungan emas pertama hari ini.